Hari ini 3 Oktober 2025. Kereta Alza baru, minyak penuh, tinggal satu bar, dapat jalan 545.1 km. Minyak tinggal satu bar daripada isi penuh. 214. Hari kedua 226. Satu hari 2 set, 2 hari 4 set KLIA. KLIA. Nanti kan kita tengok isi minyak berapa boleh dapat. Let's go. Lama, baru. Okay, kita dekat 546.9 minyak satu bar. Sekarang kita dekat petrol pump, kita nak isi minyak. Tengok berapa boleh isi. Nah, walaupun isi RM60, dia naik terus. Dia naik ni kan jadi 82. Sebab harga dia RM2.60. Dia naik sampai 84 ni. Oi, 31 liter dah penuh. Semalam 32.66. Dia dah tendang. Processing receipt RM84.92. Alright, let's go. Baki. Alhamdulillah, kita dah isi minyak penuh 546.9. Kita kosongkan trip A RM65, dapat 32 liter. Hari ini Jumaat 3 Oktober. Sekarang pukul 7.40. Kita nak cuba layan high fare dekat KL ni. Baru lepas hujan cuaca. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita on. Open game hari ni. Tapi kalau dapat main six seater pun manis kat ni. Dapat main six seater manis kat ni. Oh, tu alamak, dapat dah. RM28, 80 sen mana? Alamak, ni kena lagi ni. Subang Airport ambil berapa? RM37. Dia kalau time high fare ni memang semua orang buang je high fare dia orang punya ni. Ambil pukul 8, 20 minit lagi. Kena lagi. A few moments later. Hello, morning. Morning bang, kejap
Kita jalan 33 km 8.47. Kita punya earning RM54.40 1 jam. Tapi sekarang masalahnya kita dah tersangkut dekat pucung ni. Macam mana? Baik, 80 Sin. Denied. What the heck? Aku nak beli. Bruh. Kena scam dengan Google Maps. Kata jalan ni biru tak jam. Nak pergi ambil orang tu je pun dah jam dah. Nanti kan kita tengok daripada start booking masuk untuk pergi pick up dia ni berapa lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Google Map pun boleh scam orang. Memang selalu kena scam pun. Minit ni. Naik jam ni terus.
Alhamdulillah dapat KLIA Verdant Hill. Let's go. Tak sempat berhenti, sekejap je. Alhamdulillah. Alhamdulillah dah sampai KLIA. Tol RM9, RM84. Alhamdulillah. Kita dah drop off dekat KLIA 2. 6 booking RM188. Kita punya kilometer 165.1. Okey, alhamdulillah. Sempat dekat layan high fare, tapi ada sikit lah tadi yang tak berapa nak high fare sangat. Tapi tak apalah, rezeki hari ni macam ni. Lepas ni kan kita makan dulu, lepas tu kan kita solat Jumaat, insyaAllah. Let's go. Alhamdulillah, kita dah sampai dekat kat sini. Dekat atas tu ada masjid. Bukan masjid lah, tempat sembahyang Jumaat. Dia buat sembahyang Jumaat KLIA 1. So sekarang pukul 12.04, 3 Oktober. Kita jalan dah 172 km. Kita punya pendapatan hari ni RM188. Kita nak tengok, tak berhenti daripada pagi sampai pukul 12. Kita mula start pagi tadi pukul 8 pagi. Pukul 7.48 pagi. 7.48 pagi. Alright, kita tengok berapakah perjalanan kita dan masa dan penggunaan minyak. Selama berapa jam ni? 4 jam rasanya kot. Bismillahirrahmanirrahim. 170.7 km, 4 jam 15 minit, 15.6 km per liter. 15.6 nanti kan kita kira, okey. Alhamdulillah, sekarang masa untuk sarapan. Ini namanya intermittent fasting. Pukul 12 baru nak sarapan pagi. Dapat kopi dengan roti daripada customer nak pergi KLIA. Alhamdulillah. Kita punya oat taruh susu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Bismillah, jom makan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pukul 2.20 booking masuk. Cepat pula hari ni Tadi kita sampai pukul berapa? Pukul 12. 1.2 2 jam setengah, 2 jam 20 minit.
dah masuk booking. Alhamdulillah. Layan terus. Terminal 2 pergi masjid, Jalan Masjid India, KL. Wih. Alhamdulillah. Okey. Sekarang hasil kita RM248. Kita punya kilometer 244.6 km sampai dekat lokasi drop off. Alhamdulillah 4 suku sampai rumah. Kita punya 252.1 km. Kita punya hasil hari ni 248, 7 booking daripada pukul 7.48 sampai 2 suku daripada KLIA sampai rumah pukul 4 suku. 7.30 keluar rumah, 4.30 sampai rumah. Kita tengok berapa kilometer. 76,0 km, 1 jam 57 minit, 15.3 km per liter.